makanan. Apa ya? Dan kita masuk. Yang mana ni? Terbaring. Hei. Kita ke. Okey, sekarang kamu duduk Hai juga. Ada budak ni. Takpelah. Jom kita ni. Kenapa kita buat makanan ni? Hari ni cikgu suruh makan. Siapa main lampu ni? Cikgu suruh buat makanan ni sebab kita ada jamuan keras. Apa? Jamuan keras? Wow, ni best ni. Tu dah. Cikgu suruh makanan. Okey, sekarang jom kita pergi dekat tempat tu. Jom. Baik cikgu. Oh, sini lah tempatnya. Wah. Fuyo, cantiknya. Wow, nama betul tak baik ya? Tak dulu lah. Sini jom. Wah, cantiknya. Okey, korang boleh lah. Nak ambil makanan kat sana, boleh lah. Wah, yang tiga. Jom kita pergi. Makanan. Mana tempat makan? Oh, situ guys. Wah, banyaknya makanan. Uish, aku ambil makanan ni lah. Daging. Tu kan kita makan. Banyak lagi menu ni. Ada Doritos, makanan roti, uish, air ni daging, makanan burger, Huish. Ini satu set ni. Makan. Sedap. Yang mana cikgu? Sedapnya. Sedap. Banyak lagi ni. Kau makan. Zek, kau buat apa ni? Tengah ambil makanan ni. Makan lu. Sedap ni. Sedapnya. Cikgu buat apa? Cikgu tak makan ni. Cikgu ambil cikgu. Dia nak tambah lagi. Okey. Zek buat Zek. Bagus. Nampak dia buat tu kan. Dia ada stage kat ni. Boleh kita buat konsert ke apa. Tambah lagi. Kek. Nak kek. Nak betul. Taknya. Ada burger lagi tambah. Ada kek. Sedap ni. Apa ni? Boleh ni. Pizza guys. Ni kita buat betul. Kita tak ada. Macam ni. Tak. Bagus lah. Ada lagi. Ada air pink, kopi, air biru, dan cookies. Selesai. Nak boleh ni. Zek ni macam bantu cikgu lah untuk nak buat apa-apa. Okey, kau nak buat pula. Nak bawa apa ni? Boleh nak bawa barang-barang apa-apa ke? Makan. Very good. Hey. Cikgu makan ni daging. Ayam. Ayam kuah itu lah. Boleh tambah lagi Zek. Macam ni tambah. Macam ni. Ada kek ni. Kek ni boleh habis 6 orang ni. Memang banyak tu nak makan. Makan. Kopok tu. Kopok. Aduh. Banyak. Ada banyak daging. Duduk kan cikgu dah. Makan. Sedap Okey, cikgu nak minta terima kasih kerana kamu semua sudah bawa banyak makanan untuk hari ni, untuk jamuan kelas ni. Memang baguslah. Apa lagi guys? Kita buatlah konsert ke apa guys? Konsert. Macam best. Menarik. Kita duduk. Ada tempat. Cikgu nak buat konsert dah. Terima kasih.
Ni Z ni memang banyak kaya. Banyak orang tahu sih. Okey, tu. Dah cek konsep apa Ha? Biasa juga, biasa. Wow, biasa. Ui, sama kak cikgu. Oh, ni manas. Ui, best, best. Best. Okey dah semua dah boleh balik ke rumah. So, jamu kita dah habis. Jamu kita dah habis lah. Itu kita kutip makanan apa semua. Kita kutip apa yang makanan lebih ni. Kita ambil. Kutip. Kutip makanan ni. Banyak ni kot. Kutip ni tak kutip. Kutip. Rasanya tak muat dah lah. Rasanya dah boleh balik dah. Zek, kita balik. Jom. Okay dah, Zek, jom kita balik. Dah kita balik. Ni cikgu kemas. Dah kita balik. Uish, banyak mana ni. Boleh 1 bulan dah habis. Jom kita balik. Let's go. Okay, itu je video kali ni. Jangan lupa like and subscribe and share video ini kepada korang. Mungkin aku buat episode 3 iaitu pasal jamuan video ni. Akhir sekolah untuk tahun 2005. Ni aku ada orang baru, kawan baru aku. Nama dia Zack. Orang panggil dia Zack, tapi nama Roblox lain lah. Nama dia memang ni lah. Aku baru kenal dia dekat YouTube lah, YouTube. Okay lah guys, itu je. Kalau korang nak lagi, udah komen. Okay guys, bye.